kenapa saya tak mampu lagi tinggalkan onani? Padahal saya dah cuba jaga iman saya. Sebab, yes, engkau merawat iman kau. Tapi kau lupa nak rawat otak kau. Sebab once kau dah ketagih, itu bukan masalah iman semata-mata. Tapi masalah otak. Otak kau sakit. So, kau kena rawat otak kau juga. Antara cara nak rawat otak adalah tinggalkan step by step. Okay, ada cara lah sebenarnya. Ada cara. Semua cara macam nak tinggalkan ketagihan. Ketagihan porno ke, ketagihan onani ke. Saya ada cerita dalam buku ni. Macam mana nak tinggalkan. Ketagihan rokok pun saya ada cerita dalam buku ni. Serius lah ni. Macam mana nak tinggalkan. So, saya bagi contoh. Benda yang kau ketagih bertahun-tahun, kau expect kau boleh tinggalkan dalam masa sebulan je ke? Uish, tak kan? Tak. Proses. Nak berubah ni, proses. Dia ada step by step. Fasa demi fasa, fasa demi fasa. Kalau kita berubah drastik, otak kita tak prepare. Apa jadi kalau kita berubah drastik? Perubahan kita tu sekejap je. Lepas tu kita akan jadi lagi teruk lagi. Oh, faham. Sebab otak tak prepare. Dia rebound lah. Sangat bahaya. Sebab tu nak berubah, kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Sebab tu saya tulis buku Tuhan Aku Yang Jerah ni untuk bantu orang-orang yang sedang diuji dengan ketagihan. Orang yang ketagihan ni, saya tak anggap mereka jahat. Saya anggap mereka sedang sakit. Mereka sedang diuji dengan something yang mereka tak mampu nak keluar.